kamilah apa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sedia pantas berintegriti. Bersama saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Nurdalila binti Azani bagi episod pembuka tirai tahun 2026. Baiklah, bagi episod pembuka tirai tahun 2026 ini, kami bawakan kepada anda anggota yang sedang menjalani kursus PPPO di Alpha. Okay, kalau dengar bising-bising, kursus tengah berjalan. Jadi kita ambil, kita tarik seorang anggota untuk kita bawa dalam wejangan santai bagi membincangkan topik iaitu pengalaman dan cabaran bekerja di APM. Okay, saya menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu staf muda Pertahanan Awam, Bryce Wang Kan Jun. Okay, apa khabar? Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama tim wejangan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi ke topik kita pada hari ini, boleh tak Cik memperkenalkan sedikit dan latar belakang? Dipersilakan. Okay, boleh. Saya staf muda Pertahanan Awam Bryce Wang Kan Jun dari PDBA Ceras. Umur 21, belum birthday lagi kan puan? Okay. 21 lah, kurang muda sikit. Saya anggota APM, bersama juga saya student dari Universiti Saito. Soalan pertama saya, okay, apa yang mendorong Wang untuk masuk APM ni, menyertai anggota sukarela Pertahanan Awam ni? Okay, first saya mengenali APM ni dan dari waktu kes pula. First saya nampak uniform ni, saya ingat tu mungkin macam ini agensi terbaru, ingat untuk swasta punya. Tapi balik pun ada search, baru tahu APM ni bawa kerajaan, bawa Perdana Menteri. So waktu tu pun ada hati nak untuk masuk APM. Waktu sambung universiti, dan universiti tu dia ada sispa APM. So nampak dan pun suka APM dan join sispa. Okay. So daripada universiti lah, dah join sispa, lepas tu dah habis belajar, terus sambung. Ya betul. Sambung lagi. Boleh kita ke topik kita? Boleh. Baiklah, tajuk kita pada hari ini adalah pengalaman dan juga cabaran di dalam bertugas di APM. Okay, boleh saya tahu maksudnya dah berapa lama Wang, boleh saya panggil Wang? Ya boleh. Dah bertugas dalam APM ni? Sudah ada 2 atau 3 tahun. Okey. Nak masuk tahun keempat dah. Okey. Baiklah, sepanjang 2 ke 4 tahun tu pasti ada pengalaman dan juga cabaran. Baiklah, kita nak tanya, mungkin ada apa-apa pengalaman sewaktu bertugas yang boleh kita share kepada penonton wejangan kita? Silakan. Pengalaman tentang mungkin kes tanah runtuh, pokok tumbang. Pun ada kita waktu dekat bencana pergi kes SAR tu semua dan jumpa mangsa yang terlemas dalam air pun ada. Yang pengalaman yang paling besar ialah kes SAR dekat Sungai Kelang. Dalam sebab kes ini pun banyak orang kena. Kes dekat yang orang tengah buat kerja dalam bawah sungai, tiba-tiba hujan, lepas tu terkena dengan air. So saya dengan agensi-agensi lain, first kena banyak agensi-agensi lain kerjasama untuk cari yang mangsa yang terlemas dalam air. Itu yang sampai sekarang pun masih boleh ingat lagi. Sampai kita jumpa mangsa dekat tepi sungai. Tapi pun sudah meninggal dunia lah. Bagi saya, cabaran sekarang masih kira orang baru lagi. Ilmu pun kurang banyak. Macam mana? Sebab kira banding dengan senior-senior, mereka punya pengalaman
lagi banyak banding dengan saya. Mereka pun ada ajar saya banyak barang tentang operasi, barang kes tu semua. Okay, tadi Wang dah ceritakan pengalaman-pengalaman kan waktu bertugas. Boleh tak share sewaktu bertugas di lapangan mesti ada cabaran-cabaran dia kan? Mungkin cabaran daripada fizikal, mental. Boleh tak share dekat kita apa yang pernah Wang lalui? Cabaran Ya. saya dalam APM. Cabaran saya masih kurang ilmu lagi. Masih kira orang baru lagi. So saya ada banyak barang mau belajar lagi dengan senior-senior, dengan jurulatih. Satu lagi, kadang-kadang saya pun kurang faham bahasa Melayu. Okey. Ya, so itu pun cabaran saya untuk mau belajar banyak lagi bahasa Melayu untuk boleh fahamkan macam arahan dari pegawai, itu semualah. Itulah cabaran saya dalam APM. Okey, contohlah kalau Wang pergi operasi kan, pernah terlibat dengan operasi. Okey, ada suatu dekat itu apa cabaran Wang hadapi waktu operasi tu? Mungkin ada apa-apa? Untuk kes ambulans ke atau macam mana? Tak kisah, apa-apa saja. Apa-apa saja. Mungkin ada cabaran yang bagi Wang macam wow, mencabar. Mungkin boleh share dekat kita. Kalau cabaran ada juga yang tentang macam kes SAR, kes search and rescue. Macam orang lemas dalam air, lepas tu mungkin tanah runtuh, terkena orang. Itu bagi banyak cabaran sebab dalam kes-kes macam ni kita mau tahu pakai alat apa dan macam mana ikut tim pergi macam cari dan penyelamat mangsa dalam kes ni. Tapi itulah cabaran, sama juga kurang faham bahasa Melayu waktu arahan dari pegawai tiba-tiba salah faham. Pun boleh jadi salah faham, lepas tu buat benda yang salah. Dia proses pembelajaran lah kan. Tak apa, selagi ada minat insya-Allah. Baiklah, saya sudah maklum yang Wang tengah belajar, betul? Ya, betul. Sedang belajar, okey. Macam mana Wang seimbangkanlah tuntutan tugas dan juga belajar tu? Mungkin boleh share dengan kita? Okey, sebab APM ni dia 24 jam. Dia ada 3 shift. Dia ada shift pagi, shift petang dengan shift malam. Shift pagi punya masa 8 pagi hingga 4 petang. Shift petang dari 4 petang sampai 12 malam. Dan shift malam dari 12 malam hingga 8 pagi. So, saya boleh ikut jadual dari universiti. Mungkin petang baru saya ada kelas. Mungkin pukul 5, pukul 6 ada kelas. So, pagi saya boleh masuk duty. Habis duty shift pagi baru sambung belajar. Okey Wang, ini soalan berbentuk soalan refleksi lah. Okey, jika diberi peluang berpatah balik pada hari pertama Wang menyertai APM, apa nasihat Wang nak bagi kat diri Wang? Ada tak? Ada. Sebab masuk bidang uniform, semua juga kita kira frontliner. Nasihat bagi diri sendiri, belajar betul-betul. Semua barang medik ke apa-apa, semua barang mesti belajar betul-betul dan jangan main-main. Lepas tu jaga disiplin. Okey. So itulah nasihat Wang nak bagi dekat dia. Belajar betul-betul, jaga disiplin. Ya, betul. Baiklah, kita sedia maklum macam majoriti anggota ni banyak Melayu. Okey. Kita sedia maklum Wang Cina. Ada tak orang cakap kekangan lah ataupun resis sewaktu bertugas? So far tak ada. Tak ada resist, tak ada bully, semua tak ada. Tapi saya pun ada banyak terima kasih saya punya staff atau saya punya senior ajar saya barang-barang untuk operasi dan boleh ajar saya macam mana
bila jumpa pegawai macam mana penerima arahan dari pegawai. Saya pun banyak terima kasih lah senior-senior semua ni. Sebab dekat squad, saya punya squad pagi, saya seorang je Chinese. Squad petang pun ada Chinese. Tapi kita tak macam lain-lain squad lah. Waktu kerja tu tak sama masa. So itu pun terima kasih senior-senior yang ajar saya lah. Tak ada resist, tak ada bully apa-apa pun. Okey, alhamdulillah. Maksudnya kita boleh bekerja sama-sama. Walaupun kita lain bangsa, tapi kita boleh bekerja sama-sama. Ya, betul. Okey, soalan saya seterusnya. Okey, sekarang tadi Wang ada cakap dia customer tetap dekat Alpha. Dia selalu datang kursus kat Alpha. Betul. Okey, boleh cerita atau kongsilah dekat penonton apa yang menariknya kat Alpha ni? Seronok tak kursus kat sini? Boleh share dengan kita? Kursus dekat Alpha sini satu, sebab saya sudah banyak kali kursus dekat sini, bagi saya macam selesa. Lepas tu boleh dapat ilmu yang lebih, dan dekat sini pun ada banyak pegawai yang pengalaman mereka lagi tinggi, dan mereka boleh kongsikan mereka punya pengalaman tu semua. Makanan pun sedap, rehat pun cukup. So bagi saya Alpha, kalau ambil kursus dekat Alpha, bagi saya seronok. Seronok tak boleh seronok sambil boleh dapat ilmu yang peralatan tu semua. Okey, baik. Soalan saya kedua yang terakhir. Okey, baru-baru ni kita ada buka iaitu pengambilan pasukan khas. Kita nak tahu juga Wang berminat ke? Kalau berminat, ada ke persediaan Wang nak pergi pergi pengambilan tu? Yang untuk pasukan khas tu, saya minat untuk nak masukkan pasukan khas. Yang latihan tu semua ada, tapi rasa tak cukup lagi. Sebab saya dengan saya punya staff waktu tahu ada selection pasukan khas, kita habis duty tu kita ada ambil masa keluar untuk latihan. Macam larian 2.4 km, stamina, berenang, kita ada latihan buat sendiri. Tapi harap boleh dapat masuk. Okey. Good luck, saya boleh cakap good luck je. Terima kasih puan. Baiklah, soalan terakhir kita. Wejangan santai ni dia makna dia macam nasihat. Mungkin apa-apa lah, saya tak kisah apa-apa nasihat yang Wang boleh kongsi dengan kita. Nasihat saya kalau untuk peserta masuk kursus ambil dekat Alpha, belajar betul-betul, lepas tu ikut arahan dari pegawai atau jurulatih. Kalau untuk orang awam, kalau nak masuk APM sama juga, belajar betul-betul dalam APM. Lepas tu bolehlah untuk beritahu orang lain APM ni kerja macam mana. Baik. Baik, terima kasih Wang kerana sudi meluangkan masa bersama tim Wejangan. Maaf kami mengambil masa sikit. Tadi tengok dia orang tengah buat praktikal kat belakang, kita tarik dia kejap. Terima kasih Wang. Terima kasih puan. Suara disiar sampai ke desa, Wejangan santai bicara penuh makna. Terima kasih kepada penonton-penonton yang setia. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Teruskan memberi sokongan kepada Wejangan santai dengan like, komen dan share di media sosial Alpha. Jika ada sebarang idea atau komen atau penambahbaikan, boleh salurkan kepada PRO Alpha Bangi at civildefence.gov.my ataupun boleh saja mesej atau DM kami di media-media sosial Alpha. Okay, pantun saya yang terakhir, air mengalir di celah batu, tenang damai suasana desa. Sekian, jumpa lagi hingga bertemu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alpha memacu kecemerlangan. Kamilah Alpha.